Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christina sebagai director dan juga scriptwriter untuk cerita Lipatan Terakhir. Nama saya Akifallah bin Farid. Saya sebagai assistant director dan juga cameraman. Nama saya Farid Amar. Saya sebagai gaffer dalam technical team dan juga editor lah. Lipatan Terakhir mengisahkan seorang lelaki yang bernama Naufal mencuba cari penyelesaian untuk melawan egonya bagi memaafkan ayahnya yang dulu pernah membuat satu kesalahan yang menghancurkan hubungan mereka. Cabaran semasa syuting ni adalah di mana lokasi penggambaran yang tidak menentu. Pada asalnya kami mahu buat syuting di Kuala Lumpur, tapi disebabkan kekangan masa dan juga kos yang sangat tinggi, kami selesaikan masalah ini dengan cara kita orang mencari homestay ataupun rumah yang lebih sesuai di kawasan Rembau sahaja. Apa yang saya belajar semasa tempoh syuting Lipatan Terakhir, saya dapat bekerjasama sebagai tim dalam Kaf Production. Saya dapat mengetahui bagaimana skop masing-masing dan cuba mencari jalan untuk menghasilkan syuting tersebut. Akhir kata, jangan lupa tonton Saksikan filem pendek Lipatan Terakhir hanya di Polis Kemahiran Tinggi Mara Rembau. Bye-bye.